Assalamualaikum semua. Okey. Bonda baru balik tau daripada umrah. Dia baru masuk office hari ni. Okey, kita try colek bonda kejap. Okey. Mana bonda? Cari-cari di mana? Di sini. Okey. Okey bonda, Assalamualaikum. Sekarang tak ada kerja dah. Okey, kita tengok bonda bawa buah tangan apa untuk kita. Candy Nana. Tak ada. Tak ada. Beg dia. Dah lah beg murah. Beg murah. Tengok brand apa, cap apa. Ya Allah Nana, dahsyatnya Nana. Cap apa ni? Ini tak pernah jumpa reaction. Reaction. Canet Cole Canet Cole. Saya tak tahu brand apa, tak pernah jumpa. Hancock. Dia adik-beradik Hancock. Okay. Kita tengok apa kat dalam dia. Ya Allah Nana, hingganya saya Nana. Okay, ni ori ke tak? Ori. Nana, ini suami saya hadiahkan Michael Kors. Tak, Michael walaupun tak branded, anak saya cakap ini cap ayam. Saya kata apa? Cap ayam pun Cap ayam Michael Kors original. Original ni Nana ya. Ini je satu. Ini je satu. Yang lain semua tak boleh ke? Mana? Katanya ada beg Chanel, beg Prada. Mananya? Nana, saya tak ada semua tu. Itu diva yang merapu je. Ya ke? Lagi tak nak tengok? Tengok. Alang tengok. Tengok ada apa? Okey, ada strap C. Lagi tekak tak baik. Dia tak elok lagi sakit tekak. Okey. Lepas tu buka apa ni? Buku hutang ke? Buku risik ni. Bagi apa lah? Ya Allah. Ni apa ni? Ni apa ni? Uncang. Lawak petang. Nana. Ya Allah, dia macam belacan. Ya, dengar tak berbasuhnya. Ni apa ni? Nana. Nasib baik tak ada suara dalam Nana, saya tak ready untuk FB yang Alah. Okey, sebenarnya kita tak adalah nak sembang kosong. Okey, saya nak tanya bonda Nantilah dulu. Nak tengok tak dompet saya lawa ni. Apa dia kat dalam dia? Okey, anda nak tengok tak beg saya? Beg apa Nana? Prada. Prada. Ataupun tak ada. Prada tak ada. Dalam dia ada apa? Kita tengok. Dalam dia ada macam ni. Okey, kepada semua follower, walaupun bonda bercakap tak nak kosong, mesti ada isi. Okey, bonda ni kan sekolah tak tinggi. Jadi masa sekolah. Nana, kau cari lighting elok sikit. Nana, kau lebam dah macam lacan dah. Dah lah balik gelap sangat. Jimat. Okey, ni okey? Okey. Okey, Nana ambillah kursi kau tu habis. Okey. Nak sembang lagi tak? Komen nak sembang lagi. Nana tanya, ada apa Nana? Ada buah tangan ni dari Mekah? Mana untuk staff tak ada? Tak ada. Kedukutnya. Untuk staff jujur tak ada. Adil. Saya kalau tak bagi, saya tak bagi langsung. Sebab staff nak dapat bonus lagi kan? Wow. Terus wow. Syukur. Tak apalah, tak payah bagi. Bonus lagi banyak. Betul, tak apa. Tak payah buah tangan daripada Mekah pun tak apa. Mekah, jubah tu lain kali. Lepas tu, saya banyak beli. Adalah beli jubah. Saya nak bagi jubah dekat follower. Saya nak bagi tudung kat follower. Taklah banyak sangat sebab saya nak tolak mak saya lagi kan. Okey, ni beg saya. Tapi bukan saya nak cerita pasal beg ataupun kemegahan dunia. Sebab apa yang saya nak cerita tentang kemegahan dunia, memang saya tak ada. Tapi kenapa saya nak cerita pasal beg ni? Mainlah sini tengok. Duit juta-juta. Apa ni? Resit je. Ya, resit saja. Okey. Bukan duit kan? Tahu tak kenapa? Resit ni semuanya adalah setiap apa saya belanjakan, saya akan tengok expenses. Ya, jadi ni adalah nilai duit. Sebenarnya banyak orang cakap jadi orang kaya ni senang. Sebenarnya tak seindah yang orang sangka. Tapi senang belanja, bohonglah tak senang belanja kan. Tapi kena kejar hidup, tak aman. Semua nak tengok in detail. Jadi pada saya hidup macam orang biasa lagi senang. Okey, tutup pasal topik dompet. Saya nak baca Nana. Nur apa Nana? Mana? Nur Verisa. Bonda tak ada diskaun lagi ke untuk Mak Jun?
Okey, bonda buat majun tu sebenarnya bonda gini. Banyak orang yang makan berkesan nak beli katanya mahal, nak belikan maknya berjimat-jimat. Saya kata ya Allah ya Tuhanku, bagilah saya rezeki yang lebih, tenaga yang lebih, mudahan saya boleh bagi diskaun untuk nak pergi umrah. Lepas tu saya buat banyak-banyak. Saya jual murah-murah lelong hari tu. Alhamdulillah banyak yang dapat merasa. Jadi kalau bonda nak buat nanti tunggu lagi. Tak tahulah bila. Sebab yang buat production saya je. Nana nak cakap apa tadi? Okey, macam ni. Saya ada sembang-sembang dengan Umi. Umi yang jaga rumah hutan bonda yang mengurut tu kan. Okey, dia ada tanya sebab kebanyakan dia yang dia boleh katakan orang yang datang berurut tu, especially perempuan, semuanya kena prolapse. Bonda tak kira yang muda daripada umur 21 tahun, bonda prolapse. Macam mana tu? Terkejut tak terkejut kita? Okey. Saya dapat bercakap dengan seorang hamba Allah tadi. Okey, kepada semua follower, bonda nak cerita ni sebenarnya untuk tibar semua orang. Prolapse ni sebenarnya orang yang kena ni banyak di antara ialah golongan family saya asalnya. Sebab tu bila saya cari urut perempuan ni, anda memang tak akan menyesal sebab adalah orang yang pernah merawat orang-orang keluarga saya yang terdekat yang pernah ada prolapse. Dan saya tahu teknik yang betul untuk urutan prolapse. Okey, apa itu prolapse? Prolapse ni ialah disebabkan oleh lantai pelvik kita yang dah lemah. Dia adalah otot. Jadi bila otot tu, bila kita semakin berusia, apa yang bertua? Muka tua, otak tua, dia makin kecut. Rahim kita tak kuat lagi, dah tak boleh mengandung. So bila prolapse ni, lantai tu dia tak mampu nak menampung. Kalau kita mengandung, dia akan kuatlah, rahim tu kuat, pelvik tu kuat. Tapi bila dah terkeluar, prolapse ni ada banyak jenis. Ada orang yang keluar tombong yang tak sakit, Nana. Ada yang keluar prolapse tu, dia keluar besar, Nana. Ada yang besar macam ni. Kalau dah besar sangat tu memang doktor sudah potong. Tapi maaf, saya masih tak elok tegak. Kalau orang yang tahap keluar sikit, baru peringkat awal tu, cepat-cepat urut. Rawatan prolapse ni sebenarnya ada beberapa jenis rawatan. Kita kalau berubat ni, jangan berubat pada satu ikhtiar. Dan anda boleh percaya saya dan boleh juga tak percaya saya. Sebab saya ni bukannya ahli, tetapi saya pun masih belajar. Maksudnya setiap hari manusia ni saya nampak sentiasa memperbaiki ilmunya. Jadi saya pun belajar daripada pengalaman ya. Kalau ikut yang teknik rawatan zaman-zaman dulu kala, nenek-nenek saya dulu, cara rawat prolapse macam ni. Bidan buat. Dia ambil kelapa muda. Okey, kelapa muda tu dibakar. Dah dibakar, itu saya tak jumpa lagi pakar tu. Kalau saya jumpa pakar tu, sebab saya pernah tengok orang buat rawatan tu dulu. Kalau saya jumpa orang tu, saya akan bawa. Kelapa tu dah dibakar, dibungkus dengan daun-daun herba. Okey, saya tak sampai hati nak buat. Tapi saya pernah tengok cara buatnya. Dah dibakar kan, dibungkus dengan daun herba, dibungkus dengan kain. Lepas tu perempuan yang kena prolapse tu, cara teknik macam Mak Siti dengan Bu Ginah, memang rawatan tombong. Tapi mereka taklah sampai tahap yang teruk sangat tu, yang boleh masuk balik. Itu memang mereka tak boleh buat. Yang terlampau teruk, yang doktor suruh potong tu, Nana. Okey, jadi bila dia masukkan, perempuan tu disuruh kangkang, dia akan tolak perlahan-lahan. Kalau dia prolapse ni nak masuk balik, macam nak tercabut nyawa. Sakitnya. Terlalu sakit. Okey. Prolapse ni macam saya kata tadi, ada banyak jenis. Ada yang sakit, ada yang tak sakit. Yang tak sakit, tapi bila doktor sahkan dia prolapse, dia yang tak sakit tu, dia boleh buat hubungan seks lagi, Nana. Iya, Nana. Dia masuk dalam, lepas tu dia keluar balik lah. Iya. Kita memang nampak lucu, Nana, ya. Tapi benda tu sebenarnya satu ilmu. Okey. Prolapse, orang kata, mesti prolapse sakit. Ada. Sebab bila saya pergi dekat rumah hutan saya tu, yang datang majority ya, urut sebab nak cantikkan balik kita punya, Allahu Rabbi, kita punya meswi lepas bersalin. Miswi, bukan mes pula, miswi tu. Kalau orang faham ya, sebenarnya lepas kita bersalin, miswi kita tu, dia memang dah lemah. Nana dengar ya. Sebab dia otot tau, Nana. Sebab Nana kan nanti nak bersalin kan. Sambil dengar lah juga. Saya ni bila cakap dengan handphone tak ada feeling. Cakap dengan Nana ada feeling. Macam cakap dengan orang. Jadi bila dah lepas bersalin tu, kita punya labia minora tu, bibir kemaluan tu, dia akan kendur. Dengar ya, Nana. Bila dia bersalin pertama dah kendur, tapi tak kendur teruk. Bersalin kedua makin tua, makin lama makin kendur. Dia tak cantik. Macam pipi juga, Nana. Ya, betul lah. Lepas tu, bila lepas bersalin tu, kolagen pada labia minora tu dia dah
kempis. Sebab tu saya bila buat putik telaga dara, dia membersihkan, mencantikkan sebab dia ada nano, dia ada herba. Mengemaskan balik. Dikemaskan balik, dia akan bagi balik firm balik kita punya labia minora. Yang nak menggelebih tu kan? Ya betul. Lepas tu kalau orang yang dah cuci pakai labia minora, pakai putik telaga dara 5 minit sebelum having sex, memang akan rasa ketat, bersih. Kalau datang haid pun memang tak ada bau. Langsung tak ada bau. Orang buasi pakai putik telaga dara. Okey, kalau orang tanya saya berapa harganya? Harganya RM20. Okey. Bercakap pasal prolapse. Bila prolapse wajib pakai putik telaga dara untuk luaran. Tapi nak kecutkan di balik, nak balik, nak masukkan untuk orang yang dah keluar tombong besar ni, bukan urutan biasa Nana. Urutan dia mesti yang pakai, saya kata, kelapa muda. Kelapa muda yang Kenapa kelapa dibakar muda tadi tu? Kita nampak herba dia macam tak ada apa-apa, nothing kan? Siapa cakap? Sayuran yang kita makan, Rasulullah SAW pun menggunakan herba untuk rawatan. Kalau orang cakap rawatan hormon tidak ada di dunia, karut. Doktor mana cakap? Tak ada pakar hormon di dunia. Siapa Bohong. kata? Tolong klik internet. Sekarang yang tengok FB bukan orang bodoh, semua orang berpelajaran. Klik internet, pergi cari hormon tu apa jenis hormon, berapa ribu jenis hormon, ada tak pakar. Kalau orang yang educated, well educated ya, dia akan cari specialize on hormon. Sebab tu kat Malaysia tak ada, yang ada seorang. Dekat Malaysia seorang doktor pakar yang paling hebat iaitu Satvinder Singh. Bukan saya cakap, bukan dibayar, bukan apa, saya nak cerita pasal hormon. Baik. Kalau orang cakap mana ada herba untuk hormon? Kalau tak ada herba untuk hormon, takkanlah Amerika Latin punya herba, Jerman beria-ia nak popularkan herba yang saya buat dekat dalam Royal V. Black coffee. Kalau tak bagus Royal V, tak mungkin produk tu mendapat permintaan. Bila dah ada permintaan, macam-macam rumor orang cakap, oh itulah ini. Tapi terpulang, saya menjual bukan menipu. Sebab pada saya, bila saya menjual benda yang tak elok ni, cepat je nampak jeleknya. Okey, bercakap tentang prolapse balik. Orang prolapse ni yang datang tu Nana dekat rumah hutan tu Nana. Nana tak duduk sana kan, saya yang duduk sana. Datang tu saya, kalau orang muda-muda saya bukan sebab nak-nak. Kalau orang dah berusia, sebab tu start bersalin, orang tak percaya pantang, orang dah kena prolapse, baru takut, baru percaya pada pantang. Baru dia rasa macam mana bila suami komplain kan. Kenapa kamu punya tak macam sebelum ni? Kenapa dia tak power macam sebelum ni? Sebab dalam rongga kita tu ialah saraf-saraf kecil. Bila saraf-saraf kecil dia nak kecilkan balik, nak mantap balik macam orang tak pernah bersalin, boleh pulih begitu saja? Tak. Kalau tidak, takkan boleh keluar. Contoh orang makan buasi, apa punca buasi? Okey, ada setengah orang kata keturunan, makan pedas, angkat berat. Baik, prolapse satu je. Angkat berat. Angkat berat, mengandung kerap, melakukan pengguguran dengan kerap. Ataupun keguguran, kegemukan, jatuh terhentak punggung. Apa saya cakap? Satu hari kalau panjang umur saya, alhamdulillah jadikan iktibar untuk orang. Kalau umur saya tak panjang, mungkin video ni disimpan ke, orang ingat ke? Orang akan ingat. Saya kalau anak saya perempuan, saya takkan bagi angkat berat. Bila angkat berat, dia tak tahu apa, dia tahu seronok je. Tapi masa depan dia tak tahu. Apa dia Nana? Once dah keluar prolapse, wanita muda paling takut. Sebab dia tak boleh layan suami. Betul. Lepas tu dia sentiasa sakit dan chances untuk keluar lagi memang akan ada. Okey, antara pantang-pantang prolapse. Pertama sekali, kalau dah keluar prolapse ya, kalau datang berubat dekat rumah hutan. Pertama sekali rawatan dia kalau dekat doktor ialah senaman Kegel. Tapi kalau tak pernah senaman Kegel, nak buat apa? Urut. Bukan semua bidan pandai mengurut. Untuk rawat peranakan, siapa pun boleh urut, tekan sana tekan sini. Saya boleh urut raba. Tapi boleh tahu tak ramai orang tahu. Sebab rahim kita ni banyak sangat dia punya urat-urat dekat hari-hari tu. So bila Allahu Rabbi saya tekak. Apa tadi Nana saya cakap? Prolapse tadi ya. Bila dia dah bila kita dah lepas bersalin, kita keluar peranakan. Bila pertama sekali kena urut. Tapi minta maaf banyak-banyak ya. Dekat rumah urutan saya tu bukan ramai orang yang urut, cuma 2 orang sahaja. Jadi kalau tak dapat slot tu, minta maaf sangat-sangat sebab mereka orang tua. Mereka tak mampu nak urut banyak. Jadi appointment tu memang susah. Tunggu queue je, sabar. Umi akan balas InsyaAllah semua akan dapat juga, tapi ikut giliran. Betul, ikut giliran. Okey, bercakap tentang prolapse tadi balik ya. Pertama sekali ialah bidan yang tahu mengemaskan tongking tu. Sebab minta maaf banyak-banyak. Bunda minta maaf.
orang yang urut dekat saya punya rumah urutan ni memang sangat pelik dan pelik yang takkan jumpa tempat lain. Bukan hari ni baru saya nak cakap, terpaksa nak cakap. Orang lain urut perut. Saya punya bidan urut dekat kita punya vagina sekali. Urut dekat lubang air besar sekali. Dia urut dekat tongking sekali yang orang tak pandai buat. Kenapa? Okey, baik. Bila kita mengandung bayi yang besar ni tadi, ataupun kita yang pernah terhentak kuat, ataupun orang yang ada prolaps, dia akan, Allah Rabbi, dia akan, tongking tu dia akan support sekali kita punya rasa, kenapa sangal, kenapa sakit, kenapa tak selesa. Ramai orang bersalin, lepas bersalin sakit pinggang. Sebab apa? Sebab ada urat halus yang orang tak dapat cari, yang bidan 2 orang saya ni dapat cari. Satu. Baik. Bila macam Mak Siti contoh ya, Mak Siti dia urut Miss Wee. Memang pelik bunyi. Apa Miss Wee kena urut? Urutnya bukannya urut macam kita suami isteri, Nana. Okey. Nana lah tu. Okey, baik. Dia punya urutan ialah dia akan tekan dan tekan di mana untuk menguatkan balik tulang-tulang dekat kita punya Miss Wee. Sebab Miss Wee kita tu memang ada daging. Daging tu urat yang dibetulkan balik sebab kita lepas meneran. Sebab tu nak dapat urutan kat rumah saya tu susah. Ada soalan tak sayang? Ada soalan tak? Apa nama telefon Nana? Kita punya networking. Anda suka tak saya komen, saya cerita ni? Cuba komen. Ke nak cerita pasal lain? Ke bosan? Saya syok sendiri kot nanti. Komen sikit, nak bonda teruskan ke atau nak cerita lain? Tolong komen saya. Banyak networking. Okey Nana? Networking? Banyak networking komen. Okey. Nak urut lepas bersalin ni, memang sangat sesuai. Okey, saya bukan nak promote rumah hutan. Saya tak nak promote, nanti anda marah. Saya nak cerita je. Rindu sangat. Rindu pada follower. Okey Nana, balik pasal prolaps. Bila prolaps, pantang dia. Okey, saya ni tahu pasal herba. Bu Gina dengan Mak Siti, mereka bukan pakar herba, tapi mereka tahu produk saya bagus. Saya pun ajar Mak Siti, saya nak teknik. Mak Siti boleh menghayati saya, Nana. Bila urutan macam limpatik muka, dia orang ramai banyak nak muka macam saya, Nana. Tapi janganlah fikir sekali urut boleh jadi macam saya. Tinggi. Lepas tu bila follower yang datang rumah urut tu, Nana, kat rumah hutan saya tu, dia kata, saya kata, "Meh, tekan pipi saya." Saya kata, "Tekan pipi saya, ada botox tak apa semua." Dia kata, tak ada. Tak ada botox. So, tak ada. Okey, cara urutan dia yang specialist Mak Siti selain tu, dia pandai tarik urat sini. Memang saya ajar dia, tapi bezanya saya bukan mengurut, saya tekan limpatik untuk aktifkan kita punya darah dan merangsang kolagen sekali. Okey, ada ialah yang datang saya ajar. Baik. Mak Siti lupa lah nah. Apa lagi saya cerita Nana? Pasal urutan limpatik. Mak Siti dia punya specialist lain. Dia punya Bu Gina, dia tak pandai urut muka. Ni nak cerita ya. Bu Gina tak pandai sebab orang dah tua. Saya ajar macam mana pun tak masuk kepala dia. Betul. Tapi dia urut juga. Dia urut muka tapi tak sama. Macam Mak Siti. Tak sama Mak Siti punya urut muka. Sebab Mak Siti saya ajar. Saya ajar. Okey. Bila saya ajar, dia boleh masuk. Lepas tu Mak Siti ni pula asalnya sekampung mak saya. Okey. Jadi bila selalu jumpa, selalu ajar, jadi dia senang faham. Betul. Bu Gina, saya try untuk urut badan. Okey untuk limpatik, untuk pelvic, untuk mengandung semua memang senang nampak. Tapi untuk muka dia tak boleh feeling sebab dia tak suka pada beauty mungkin. Tapi kalau anda jumpa Mak Siti, anda tengok ya, pipi dia pun tinggi macam saya. Ya Nana. Okey. Lagi macam orang tanya saya, apa kelebihan urut? Urut ni sangat bagus. Kenapa? Saya daripada muda memang suka urut, tapi bukan tiap-tiap hari. Kenapa bagus urut? Urut ni pertama sekali dia akan betulkan kita punya saraf. Okey, yang kedua menghidupkan limpatik. Yang ketiga membetulkan perjalanan darah. Yang keempat dia kontrol kita punya hormon. Hormon kortisol. Sebab hormon kortisol ni dia kalau terlebih banyak, kita akan cepat marah, emosi. So bila kita lebih tenang, bila urut,
dia dengan sendirinya merangsang kita punya kolagen dan hormon lebih baik. Okey. Lagi yang bila urut, bila orang dah, kalau macam anda dah pernah urut Mak Siti ya, macam Bu Gina, ramai juga orang tanya, bonda tu macam mana? Dia orang akan Bu Siti dengan Bu Gina akan cakap, dia kata badan puan sekian. Okey. Perempuan dah ya, lelaki tak boleh cerita lah. Okey, kelebihan dia. Pernah dengar tak orang kena apa Nana? Vena varikosa. Urat bersimpul. Urat bersimpul tak cantik. Urat bersimpul disebabkan oleh kita mengandung simpul mengkarung. Dah lama sangat saya bercakap, okey tak Nana? Ada orang komplain tak? Tak ada, okey je. Okey ya? Boleh sembang lagi tak? Ke nak balik dah? Boleh sembang lagi ke? Nak balik ke? Apa komennya Nana? Ya, saya dah urut 2 kali. Dengan Mak Siti, urut muka. Best. Okey. Ada lagi ke? Nak bonda cerita lagi ke? Segan juga saya kalau orang tak suka. Tu apa Nana? Royal V. Boleh? Boleh apa ni? Boleh. Nak saya sambung lagi atau anda sibuk nak balik? Okey, saya cerita sikit lagi. Apa Nana tadi saya cakap? Apa Nana? Prolapse dah tadi. Apa Urut. Urut tu lah antara kelebihan dia. Tapi kalau orang tak biasa ngurut Nana, pegang sakit. Geli. Takut. Jarang lah, tapi ada orang macam tu. Ada? Nana ke? Bukan. Okey. Ada anda nak soal saya? Ada soalan tak? Kalau tak, bonda. Kalau tak, saya nak stop dekat sini saja. Okey, teruskan bonda. Okey, nak cerita Cerita pasal lagi. Nak cerita pasal apa? Cepat. Nak cerita pasal apa? Urat simpul? Oh ya, urat bersimpul. Bagus. Okay. Saya lupa. Okey. Thank you. Terima kasih ingatkan. Saya pelupa. Nana lagi lah. Nana pasal bercerita khayal. Tengok muka bonda je ni. Okey, urat bersimpul. Baik. Urat bersimpul ni sebab apa? Pertama sekali bila perempuan tu mengandung. Bila mengandung dia akan simpul mengkarung. Apa anda akan buat? Sekarang orang mengandung awal tak rasa simpul mengkarung. Setengah perempuan akan rasa selepas kandungan tu 5 bulan ke atas sampai 7 bulan. So simpul mengkarung tu macam mana tau? Okey, ni saya baring lah ni. Jangan gelak jangan gelak ampun. Nana tak ada katil lah Nana. Okey Nana nak baring. Baring. Pusing. Jangan nampak seksi Nana. Okey. Dah lah saya tak suka pakai stokin. Nana nampak? Okey. Okey, ni konon saya baring lah ni ya. Baring lah ni. Tunjuklah kaki, tunjuk badan. Buat apa Nana? Marah, nampak yang seksi. Okey, ni baring kan? Bila simpul mengkarung Nana, apa kamu akan buat? Simpul mengkarung tu dia urat ke ataupun dia rasa sakit ke apa? Takkanlah biar awak kat situ. Urat lah. Urat. Simpul mengkarung tu, bila dia berada biasa kat sini. Dan bila dia kena Nana ingat ya, bila kandungan dah dekat ujung-ujung tu, selalu kena simpul mengkarung tu. Apa tu yang kaki bengkak tu kan? Itu kaki bengkak tu sembab. Betul. Oh ya ke? Orang komen apa Nana? Bonda share bersalin Caesar macam mana nak kempingkan perut. Kenapa saya selalu muntah-muntah tak nak kentut. Dah pergi mengurut tak lega-lega. Saya kerap gugur. Tolong jawabkan telefon. Mana dia orang ni? Telefon. Jawabkan telefon. Okey. Sekejap Nana tolong tanya. Tanya apa tu? Urat simpul mengkarung tu apa? Simpul mengkarung tu gini. Okey. Bila tengah-tengah sedap tidur tiba-tiba ditarik tu Nana. Dia tarik. Kejang. Kejang lain. Krem lain. Kita akan rasa bila sakit. Saya dah 8 anak. Saya tahu lah. Dia macam ni Nana. Bila dia datang Nana sampai sini. Kita dah tak boleh bergerak. Tengah-tengah sedap tidur ni. Dia tarik Nana. Dia renjat gitu. Macam kerja elektrik tu. Gitu. Sakit. Apa kamu akan buat kalau sakit? Duduk diam je lah. Tak apa, urut sendiri. Bila macam tu jangan dilawan. Jangan dilawan. Bila macam tu kita lagi nak lurus sakit. Kita pegang tempat sakit tu. Ni katakanlah sini sakit. Nana sini sakit. Muka saya bukan sakit. Ni. Okey. Katakanlah sini sakit. Okey, jadi bila sakit sini nak kena ya simpul mengkarung. So pegang tempat ni Nana. Perlahan cari macam mana nak lembutkan dia. Saya tarik macam ni. Walaupun kaki saya tak lawa, tak pakai stoking, minta maaf. Tarik gitu. Tarik. Jangan sakit bukan. Gitu. Lagi nak luruskan tak kaki. Boleh. Tak. Lepas tu bila dah tarik gitu Nana. Lepas tu tangan ni gitu kan.
Urut. Perlahan. Sebab lepas tu, bila lepas bersalin, bila mengandung, banyak orang yang urat timbul-timbul tu kan. Itulah dia vena varikosa. Kalau makan pek Dia perancang. kekal ke? Dia kekal, Nana. Tak boleh buat operation. Ada yang terlampau teruk, Nana. Tak boleh pakai skirt pendek langsung. Nampak. Macam ulat. Mengandung dia biru, besar-besar. Pernah macam tengok, cacing. pernah tengok. Jadi, mak saya ada. Alhamdulillah saya tak ada. Jadi bila lepas bersalin, walaupun dah tua macam ni, Nana, saya seronok sangat. Seronok sebab nak berkongsi juga dengan follower. Seronok sebab apa? Apa yang saya belajar pantang, yang saya cuba buat sejak muda, Alhamdulillah bila saya tengok dekat badan saya tak ada benda tu. Jadi bila saya kongsi dekat follower, dekat anak-anak muda, saya rasa seronok saya dapat sebarkan kepada anda semua. Kalau masa tengah mengandung, simpul mengkarung ke, kalau boleh tiap-tiap malam sapu dengan minyak zaitun. Oh, sapu dekat kaki. Satu badan lah Satu paling baik. badan. Sebab Rasulullah pun tidur macam tu sebelum tidur dengan minyak zaitun. Minyak zaitun murah je beli kat kedai Arab kan. Tapi macam saya cakap lah, bila simpul mengkarung, jangan dilawan kaki tu. Dilawan. So pegang tempat sakit tu, macam bonda angkat, tarik, lipat. Lepas tu gonyong gitu. Dah lama dah bonda bercakap nak hilangkan rindu ya. Bonda nak stop ya, boleh tak agaknya? Atau ada soalan last saya nak ambil terakhir. Bonda, saya buat benda yang sama macam bonda ajar bila kena simpul mengkarung. Oh, dia pernah kena. Tak sangka tu teknik yang betul. Saya buat untuk redakan diri sendiri je. Betul. Nanti kalau dah sakit macam tu, sampaikan pada kawan-kawan kita. Ingat ya, bila kita tolong wanita mengandung, sangat besar pahalanya. Kita bagi nasihat lah kan. Bonda, saya angin kadang-kadang rasa sejuk-sejuk macam mana? Macam nak demam. Kenapa ya bonda? Biasanya macam tu orang yang pantang tak betul. Dia makan dalam. Orang ni nak tengok dia pantang betul tak betul, ubat dia makan suplemen betul tak betul. Saya tengok muka je Pak bersalin. Kalau muka dia kuning, nanti orang kalau tak pantang, herba dia makan tak betul, dia punya kesan sama ada 3 bulan lepas bersalin ataupun dia makan dalam. Nanti tunggulah umur 30, kalau dia kahwin awal kan, umur 20 ke, umur 30 tahun dah nampak badan dia dah jam. Beza Nana. Bezanya sebab apa tahu? Saya selalu minta maaf dengan mak saya. Mak saya umur 30, arwah nenek saya umur 60 lebih. Arwah nenek saya boleh menyangkul, boleh aktif lagi. Mak saya umur 30 dah tak aktif sebab orang makan herba, orang yang jaga pantang, jangan tak percaya pantang. Pantang tu memang the best of pantang. Sebab dah terbukti orang makan herba berpantang cara lama takkan menyesal. Cuma ada beberapa pantang ni ada mitos. Contoh, bersalin dalam pantang seterusnya makan ikan masin, tu karut lah tu. Bonda, lepas bersalin badan bengkak-bengkak kenapa? Bengkak macam mana? Sembab. Badan saya akan bengkak-bengkak bila lepas bersalin. Bengkak ni ada banyak jenis Nana. Bengkak sebab yang macam dia macam ni tau. Bengkak yang saya faham lah. Contoh tangan saya macam ni. Ni tangan saya. Okay. So bila yang dikatakan bengkak, yang ini pun tak nampak. So dia bulat, kembung. Tu tak bagus tu. Kenapa Sangat tak bagus. Kita selalu cakap angin kan. Sebenarnya itu adalah sebabkan saluran darah kita tu tak lancar, pilihan darah tak betul. Ada soalan lain Nana? Satu soalan lagi, masing-masing sibuk nak balik dah. Okey, kejap. Mak Jun apa okey. Terima kasih Puan Atika. Dalam pantang bonda pesan ya, kita punya dalam pantang badan ni, hidung pun boleh bentan. Maksud saya tak boleh cium pelam kuini, pelam macang, durian. Durian tu paling bisa. Yang saya sebut ni semua bisa. Jering, petai, orang sembuh, racun ke. Yang apa tu Nana? Lana, apa? Alah, yang sebutnya Mak Edis tu benda? Fogging. Fogging. Itu tak boleh tu Nana. Bentan. Ni selalu kena simpul mengkarung sakit. Terima kasih bonda. 7 bulan lebih dah mengandung. Okey, tumit sakit. Kenapa ya dah urut pun tetap sakit. Nak pijak lantai sakit.
Okey, orang yang sakit tumit ni selalunya kalau zaman di Folia dulu, zaman Senayu Tinggi, memang orang selalu mengadu sakit tumit. Sakit tumit ni adalah salah satu bermaksudnya dari segi perubatan kan banyak jenis perubatan. Ada Yunani, Ayurveda, alopati, naturopati, homopati, kan perubatan hospital. Okey, semua tu antara yang saya nampak yang betul lah. Salah satu ialah perjalanan darah tak betul. Yang kedua disebabkan oleh masalah rahim ataupun obesiti. Itulah dia. Okey, insya-Allah nanti kita jumpa lagi. Bonda nanti tunjuklah tudung ke jubah yang Bonda nak bagi hadiah pada follower ya. Minta maaf segala salah silap kekurangan saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.